Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak kongsikan resepi semperit susu yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula satukan 250 gram margarin bersama-sama dengan 150 gram susu pekat, dan 1 sudu kecil esen vanila. Pukul sebati bahan-bahan ni. Masukkan 2 sudu besar tepung kastad dan 400 gram tepung jagung. Gaul sebati bahan-bahan ni. Masukkan tepung jagung sedikit demi sedikit sambil digaul sehingga membentuk dough yang lembut dan tidak melekat pada tangan. Untuk pastikan dough betul-betul sebati, saya pukul dough dengan menggunakan hand mixer. Seterusnya, alaskan loyang dengan baking paper. Untuk membentuk biskut semperit susu, saya gunakan acuan seperti dalam video. Isikan dough ke dalam acuan dan tekan dough atas loyang seperti dalam video. Akhir sekali, letakkan potongan ceri merah atas dough biskut kita. Untuk satu adunan ni, saya dapat lebih kurang 95 biji biskut. Panaskan oven dan bakar dough biskut dengan suhu 180 darjah Celsius selama 30 ke 35 minit api atas dan bawah. Atau mengikut kesesuaian oven masing-masing. Alhamdulillah, biskut semperit susu kita dah masak. Pindahkan biskut kita atas redai dan biarkan ia sejuk. Bila biskut dah sejuk, bolehlah simpan biskut dalam bekas yang kedap udara. Biskut ni bukan sahaja mudah untuk disediakan, bahan-bahan yang digunakan pun tak banyak. Rasanya juga sangat sedap, lemak-lemak manis, rangup dan cair di mulut. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.